Untuk bantu anda untuk MetaTag ni, saya ada jumpa satu link yang boleh kata membantulah ya, untuk anda mencari MetaTag yang bersesuaian untuk anda letak dalam lirik-lirik anda. Tadi saya dah bagi hantar sebahagian daripada ni. Ni list of MetaTag. So ini cuba anda bermain-main dalam MetaTag ni, kira yalah nak masuk mood macam mana, melancholic lah. Mana ni Cik KB? Ya, okay, ini dia. Saya dah hantarkan link tu. So bookmarkkan link ni. Ini antara meta tag yang anda boleh pilih lah ya. Kalau nak verse ni, dia dah cerita satu persatu apa guna. Chorus untuk apa, bridge untuk apa, ya, chorus untuk apa, verse untuk apa. Ini biasa common lah. Solo section ni biasa dia main dengan solo lah ya. Lepas tu atmosphere macam mana, melancholic, dreamy, ya, ambient atmosphere, energy apa, steady, moderate, instrument, ya, genre pun boleh push je. Tiba-tiba main Bhangra macam ni, tiba-tiba masuk techno kan. Mana tahu tukar saja dekat sistem, main-main dengan dalam dia punya orang kata apa, eksperimen kan. Dalam dia punya tu style tu tak apa, mungkin kita anda boleh biarkan kosong, ataupun kalau anda nak style mungkin start main dengan teknik apa yang anda nak, lepas tu tapi in between dalam lirik tu anda boleh masuk dah start dia bermain dengan orang kata apa, benda-benda aksesori ni je lah. Cuma cara dia untuk nak panggil benda tu, nak serukan benda jenis-jenis dia punya apa, style-style dia tu. Even anda boleh masukkan bunyi angin, hujan kan, kita nak tambahkan bunyi ombak. Hanya kena letakkan sahaja MetaTag. Kalau anda jenis pemain muzik, anda bolehlah masukkan benda-benda ni, C major, A major, dan start generate dan cuba tengoklah. Guys, tolong like, komen dan share video ini. Baik. Haha. Terima kasih.